Itulah ramai orang Nepal kat Malaysia bekerja kat Malaysia kan. Seperti yang saya katakan tadi lah, orang yang bekerja dekat Malaysia ni kan, yang bekerja yang betul lah kan, bukan yang illegal kan. Dia orang bekerja ni, hasil pendapatan dia orang tu dia akan hantar balik kan. Katakan contohnya gaji dia 2,000, tolak campur 2,000 dengan overtime dia kan, 2,000 sama 3,000 kan. Kan dia orang akan bawa balik kan ke sini 1,500. Lebih kurang tu lah. Yang selebih tu untuk makan atau ni lah. Dia orang akan ni kan, dia hantar balik kat kampung tu kan, sama ada dia orang buka mini market, kedai kecil-kecil lah di kampung, ataupun dia orang bina rumah. Bina rumah memang besar lah kan, harga lebih kurang 300 hingga 400 ribu